Maka Nabi kata hijrah ni kalau niat kerana Allah dan Rasul, maka niat dihitung berdasarkan kepada Allah dan pahala dia sempurna lah. Maksudnya Nabi nak memberikan isyarat, niat ni memberi kesan yang besar. Walaupun sampai pada satu benda yang besar pun, kalau niat tak kena, niat tak betul, tak memberikan apa-apa faedah. Hijrah ni besar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hijrah ni besar. Sebab itu golongan yang pindah dengan Nabi ni, dia orang tak dipanggil Makiyun, dia orang dipanggil dengan apa? Muhajirun ataupun Muhajirin. Dan orang yang menerima mereka dipanggil sebagai Ansar. Mereka tak dipanggil dengan gelaran Yathribiyun ataupun Madaniyun, orang Madinah ataupun orang Mekah. Mereka digelar dengan gelaran yang lebih agung daripada tu, iaitu Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Kerana pengorbanan berpindah dan menerima orang pindah itu bukan satu benda yang kecil, benda yang besar. Cuba bayangkan tiba-tiba pukul 12 tengah malam orang telefon kita, "Mi, ada kat Tanjung Malim ke?" "Ada." "Aku tak ada tempat tidur lah. Nak tumpang boleh tak?" Agak-agak kita nak sambut tak? Kita bertanya, "Berapa orang?" "Kalau dia seorang boleh lagi lah. Kami satu bas." Boleh terima? Sekejap yang mesyuarat dengan bini dulu. Kita pun kejut bini, satu bas nak datang. Dia pun kata, "Esok lah." Ha? Orang Ansar unconditional, tak ada syarat, terima. Bukan hanya sekadar terima bagi tumpang tau, bukan hanya sekadar terima bagi tumpang negara, kongsi harta. Pada peringkat awal sebelum turun ayat miras, sebelum turun ayat pusaka, Nabi persaudarakan seorang Ansar dengan seorang Muhajirin. Kalau mati mewarisi harta. Yang Ansar setuju, Muhajirin memanglah setuju sebab dia orang datang tu selai sepinggang ya. Cuba kerajaan buat satu undang-undang, setiap keluarga ambil seorang orang Rohingya mewarisi harta. Orang Rohingya setuju tak? Memanglah setuju. Orang Ansar setuju. Ni Ansar yang ada dalam ni. Ha? Belum tahu lagi. Kita fikir dulu, mesyuarat dulu. Sebab apa? Sebab dia orang datang bukan bawa harta banyak, bawa yang kita harta mungkin lebih sikit daripada dia orang. Jadi oleh kerana tu ada berlaku pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan yang sangat besar diberikan kepada orang Ansar dan Muhajir. Sebenarnya Muhajirin pun besar pengorbanan dia, kerana mereka meninggalkan negara. Kita tara nak pergi umrah pun menangis dah. Pergi haji 40 hari kan? Pergi haji kan 40 hari? Ke berapa? 60 hari? Yang pertama wajibnya 40 kan? 40 hari. Pergi 40 hari dengan rendang tok, rendang opah semua bawa. 40 hari je. Ni pergi selama-lamanya ni, belum tentu boleh balik. Bahkan sebelum Mekah dibuka oleh orang Islam, dilarang balik. Orang Muhajirin tak boleh balik untuk menetap di Mekah. Sebab tu Nabi kesian kepada Sa'ad bin Khawlah yang pilih untuk mati di Mekah, kerana dia Muhajir, dilarang pada peringkat awal. Oleh kerana itu pengorbanan mereka besar. Bukan hanya sekadar memberi bantuan, bukan hanya sekadar memberi pelindungan, bukan hanya sekadar memberikan harta, tetapi mereka sanggup memberikan pemerintahan negara kepada orang-orang Muhajirin. Kita balik pada contoh yang tadi, orang Rohingya datang, kita bagi tempat, kau duduklah kat Selayang tu. Saya duduk Selayang dulu, penuh orang Rohingya kat situ kan, kau duduk kat situ. Bila sampai waktu pilihan raya, kita pun kata nak jadi calon, menang jadi PM. Sanggup? Dia pun sambil makan sirih je. Okey. Nabi SAW sampai ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah dijadikan ketua oleh orang Ansar. Mungkin ada orang kata lah, itu Nabi, memanglah Nabi semua orang setuju. Okey. Nabi wafat dekat perbincangan Saqifah Bani Sa'idah. Waktu Nabi wafat, bukankah orang Ansar juga ada calon untuk dijadikan sebagai khalifah ganti Nabi?
Ada. Minna amir wa minkum amir. Di kalangan kami ada pemimpin, di kalangan kamu juga ada pemimpin. Orang Ansar nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pemimpin orang Ansar. Masa tu Abu Bakar calonkan Omar, Omar calonkan Abu Bakar. Lah kali Abu Bakar jadi. Lepas Abu Bakar lantik Omar, lepas tu lantik Osman, lepas tu lantik Ali. Semua bukan orang Madinah. Kita sanggup? Sanggup bagi rohiyah? Tak apalah, bagi dia orang sekali. No. Calon menunggu jadi PM pun berapa lama dah tunggu. Dia kata tunggu aku dulu, lepas aku kau baru bincang pasal rohiyah. Jadi sebab itu pengorbanan mereka besar. Maka mereka digelar dengan pengorbanan yang besar ni supaya kita contohi. Mereka dapat gelaran Ansar, mereka dapat golongan Muhajirin. Gelaran Muhajirin tu besar. Tapi Nabi bagi tahu satu benda yang menjadikan mereka mulia, yang menjadikan Allah puji mereka di dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala sebut mereka dengan golongan Muhajirin dan Ansar. Mereka ialah orang yang berpindah dan membantu orang yang berpindah dengan tujuan mengangkat agama. Tapi kalau ada orang yang berhijrah bukan kerana Allah dan Rasul, walaupun dia berpindah, sama proses macam orang yang kerana Allah dan Rasul. Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia berhijrah kerana dunia, dia berhijrah kerana nakkan perempuan yang dia nak nikahi, dia dapatlah apa yang dia niatkan. Maksudnya bukanlah dia berdosa, tapi kalau dia buat sesuatu yang boleh untuk Allah dan boleh untuk dunia, tapi dia buat kerana dunia semata-mata, dia tak dapatlah pahala walaupun pengorbanannya besar macam orang lain yang buat kerana Allah dan Rasul. Itulah besarnya kedudukan niat. Hijrah sama-sama menanggung kesusahan, tapi yang ni niat kerana Allah dan Rasul, pahala sempurna. Yang ni pula niat kerana nak pergi cari dunia, nak niaga dekat Madinah, dan dia tak dapat dosa lah kerana dia hijrah, yang mana dia hijrah kerana dia nakkan dunia, maka dia berdasarkan apa yang dia niatkan. Tapi kalau benda tu, amalan ni ada yang memang kerana Allah dan Rasul, ada yang boleh kerana Allah dan boleh untuk dunia. Jadi kalau amalan tu memang untuk Allah dan Rasul, solat, puasa umpamanya memang kerana Allah, tapi kita buat kerana orang, itu berdosa lah. Tapi kalau sesuatu yang kita buat boleh untuk Allah dan boleh untuk dunia, kita makan umpamanya, makan untuk kita, kerana kita makan untuk kita, tapi kalau kita niatkan kerana Allah, jadi pahala. Saya makan ni sebab nak dapat tenaga untuk solat. Saya makan ni sebab saya nak dapat tenaga untuk kuliah supaya bagi faham ke orang terhadap agama, dapat pahala. Tapi saya makan ni sebab saya lapar lah Ustaz. Lagipun saya nampak sedap je ayam golek ni. Kan? Dia tak berdosa. Tapi dia tak dapatlah pahala khusus kerana dia tak menjadikan sesuatu itu ibadat. Okey.